Jangan beri sedikit pun ruang memandang diri kita ni hebat. Ya, siapa yang memandang diri hebat itu golongan syaqiyan, golongan ahli celaka. Ahli sa'adah, orang yang sentiasa memandang diri dia kurang. Iza aradallahu bi'abdi khairan faqqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Bila Allah nak pilih seorang tu hamba tu jadi baik, jadi cantik, selamat dunia akhirat, yang pertama faqqahahu fid din. Allah cempak ke dalam kalbi dia, bukan kita kan. Ya, Allah Ta'ala cempak dalam hati dia, suka menimba ilmu, suka memperkasakan ulumuddin, ilmu yang berkait dengan dinullah, agama Allah Ta'ala. Tu tanda dia tu. Yang kedua, wazahadahu fid dunya. Allah Ta'ala letakkan dalam kalbi dia tu, bukan luar dia, kalbi dia tu tawar dengan dunia, walaupun dia ada dunia, tapi dunia dia tak ada, tak menyangkut dalam kalbi. Sebab apa? Dalam kalbi dia sentiasa ma'iyah, ma'allah, serta dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang kita bincang ni, wa bassarahu uyubah. Allah Ta'ala bassarah, Tuhan buka kalbi dia, sentiasa memandang kehinaan, kerendahan diri dia. Itu tanda orang baik. Mafhum mukhalafah dia, kalau majlis ilmu, cari ilmu dia tak tahu, kerja dia melonggok harta benda je, kerja nak makan, kalau kerja nak mentekan darah je. Hidup kepala otak dia, makan, tidur, tu jadi macam haiwan tu. Ya. Kemudian zuhud dengan dunia tak ada, jadi pelahap dengan dunia, berambat dunia, walaupun dia ulama. Bila pelahap dengan dunia, penjilat dunia, makin orang tu bangsat di sisi Tuhan. Dan yang ketiga ni, kalau dia tak ada rasa hina diri, bahkan dia rasa aku ni layak dihormati, aku layak dibesarkan, aku ni memang sepatutnya diagungkan. Habis tu, itu semua orang ahli celaka, syaqiyun, ya.